Dalam dunia pembiakan kutu air ni sebenarnya dia ada banyak cara tau. What's up buddy, selamat datang ke Beta Hamal. Apa perbezaan antara kaedah pakai budu dengan kaedah higienik ni? Kalau untuk kaedah pakai budu tu, korang nak hasil yang cepat, tapi hasil dia tak banyak tau. Menggunakan budu ni sesuai untuk korang yang nak memperbanyakkan kutu starter korang. Macam korang baru order, kutu tu baru sampai dan korang boleh terus biarkan dia on the spot. Tapi lain pula tau kalau korang biar guna higienik. Sebab dia perlu masa yang matang untuk air hijau korang tu boleh digunakan. Untuk pembiakan proses higienik ni, korang kena biak dua benda. Nombor satu, korang biarkan algae. Kemudian baru korang biarkan kutu air. Jadi kesimpulannya, kalau korang nak cepat, korang boleh guna kaedah budu. Tapi kalau korang nak hasil yang banyak dan korang nak buat sampai boleh jual kutu air tu, korang boleh guna cara higienik. Tapi cara ni lebih kompleks. So kalau korang nak dapatkan kutu air, korang boleh komen di bawah ataupun korang boleh DM Ikraf terus dekat TikTok. Sekarang Ikraf tengah ada promosi tau.